Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So 2 hari ni Zul tak ada buat review sebab apa tu tuara tak berapa nak sihat sikit. So pagi ni kita akan tengokkan di chart dan technical ni Zul ada sharekan dalam Discord channel dalam 2 hari ni. So nanti Zul akan buatkan rumusan dan kita akan tengokkan momentum untuk hari ni. So yang menarik untuk di Bitcoin semalam adalah candle pukul 8 malam semalam. Ni pukul 8 malam kita naik tinggi, kemudian candle pukul 12 kita berlaku rejection dan alhamdulillah candle pukul 4 pagi tadi regain balik ke harga kawasan ni. So nampak dia main resistance dan support dalam kawasan ni. So semalam memang kita critical lah ataupun dalam consider kata dalam break zone juga. Kita berada bawah ni, betul-betul bawah ni. So takut drop bawah, tapi alhamdulillah berlaku kenaikan. Dan Zul ada monitor untuk semalam satu trend line ni nak tengok sama dia nak drop bawah ataupun nak pump ke atas. Dan pukul 8 malam dia breakout atas, retest dan naik balik. So nampak pagi ni nampak macam volume agak kuartal ketara dan dah 106. Kita consider untuk Bitcoin dah breakout yang ni. So nampaknya insyaAllah mungkin minggu ini kita akan dalam minggu 2 ni mungkin kita akan journey ke target kita lah, iaitu 112, 113. So jom tengok momentum. Untuk 1 hour kita berada di oversold. Patut nampak pagi ni semacam je naik. So 1 hour ni pun dah buka 1 hour yang baru. So nampak naik. So stock RSI dia berada oversold, RSI above 50. So patut nampak momentum sikit naik untuk di 1 hour. Di 4 hours malam kita berada overbought untuk stock RSI. So meaning kenaikan malam, kenaikan hari ni adalah volume lah. Kemudian di daily, so 4 hours ni tak nampak untuk berlaku kenaikan hari ni, kecuali kita RSI kita berada overbought, stock RSI kita berada overbought. Cumanya di daily kita nampak berlaku golden cross di RSI dan stock RSI pun, stock RSI belum lagi golden cross, almost dah berlaku biru cross orange. So golden cross, so expected untuk macam juga kan dalam Discord channel. InsyaAllah mungkin minggu ni hari Senin kita akan start berlaku kenaikan dan kita dah start berlaku breakout. Untuk daily kita breakout above ni. So hopefully hari dalam minggu ni kita akan pergi ke 1010 untuk 109 itu all time high kita yang create awal tahun itu, dan hopefully kita akan pergi journey untuk ke 130 ataupun ke 150. Tapi untuk short term dulu kita ada target, iaitu untuk target complete kan kita punya bullish panel ni, iaitu ke dalam kawasan 113. So jangka as a price akan naik dan akan react dalam middle channel ni lah, dan breakout above middle channel ni baru kita boleh target dalam 120 dan ke atas. So itu adalah analisis untuk Bitcoin. So momentum hari ni adalah bagus. So kita dah breakout saja technical. So hopefully untuk minggu ni kita dapat journey kawasan ni. So nak tengok momentum untuk naik hari tu, macam mana kita tengok di 1 hour. So dalam masa 4 jam seterusnya, contoh ni dah pukul 7.53, pukul 8 nanti. So kita akan ada candle baru pukul 8. So candle pukul 8 selama 4 jam tu naik atau tidak, kita tengok di 1 hour. So 1 hour ni nak nampak dah naik, ada momentum untuk naik. So ini consider dalam pukul 8 ke 12 ni mungkin kita akan nampak price potential untuk push price more higher lah, mungkin near to 109. Kemudian pukul 12 mungkin kita dah overbought for overbought, mungkin kita akan sideways sikit. Kemudian tengok balik reset, sama juga 1 hour dan 4 hour. Dan 4 hours ni tak berapa nak cantik lah untuk dia push more higher ke atas, sebab stock RSI dia overbought. So price boleh bermain dalam kawasan ni. Cumanya momentum yang besar ni adalah di daily. Di daily kita berada di cross. So itu bertandanya keseruan untuk minggu ni. Mungkin kita akan nampak price akan terus berlaku kenaikan sampai mana potential dalam jangka ni 112 dengan target kita di 4 hours tadi, iaitu bullish panel ni. So potential kita buat all time high barulah minggu ni untuk pergi sampai kawasan ni. Itu adalah potential untuk minggu ini. So itu adalah expectation apa yang Zul jangkakan untuk minggu ni. Kemudian kalau ruang komen kita boleh tengok kan, Zul akan tengok membership. Okay, ada 3 kat sini. Zul cuba clear kan. Launch coin header wall, coin apa ni, nanti tu skip dulu ni, nanti tu akan tengok kan. Aku tengok atas dulu. Ethereum
So Ethereum kita akan pergi daily terus. Tu di daily pun sama juga. Kita sedang stock RSI dia sedang reset. Tu kita dah buat journey daripada ni, naik ni. Lower low reprice, lower RSI sama juga ni, lower low. Kita buat lower low tapi expected dah breakout. So kita dah naik. So kita dah breakout balik above trend line putih ni. So sikit correction dan stock RSI dia dah consider berada di kawasan almost to oversold untuk buat reduce balik kenaikan. Tapi untuk build up balik momentum. Untuk build up balik momentum untuk price start berlaku kenaikan. So jangkaan untuk di Ethereum ni tengok ini dah breakout. So nampak ni kita itu breakout. Jadi atas ni kita breakout bearish trend line ni. Quarter 4 breakout naik balik. So regain. So bila regain balik ni kita ada opportunity lah untuk dia naik balik. So bila tak pasti. So mungkin dekat sideway dulu sebelum berlaku kenaikan. Tengok itu adalah potential untuk bulan ni Jun Julai. So kira lah untuk di Ethereum ni kalau sampai saja net sampai kawasan ni kita nak tengok dia breakout hijau ni. Breakout hijau ni barulah kita boleh target more higher ke atas. So untuk kata target bulan Jun Julai tu tak pasti kat mana. Kita tengok berdasarkan pergantung market. Tapi at least kalau kita nak sooner later price regain balik above ni. So above ni kita boleh cerita lain. Tapi kalau all time high dia macam tahun ni je kan, expect kita ada 1.6 dekat 7,000. Tapi untuk be safe sebaik saja price sampai di kawasan resistance ni dan kita boleh start exit market lah. Dan ini pun dah bulan 5 dah masuk 6.27. Kalau kita sampai kawasan ni kita boleh exit sikit position 20%, 30%, kemudian kita akan ride market. Kalau price breakout insyaAllah kita akan more higher. So itu adalah untuk di Ethereum. Tak banyak nak share kan. Support resistance kali kita monitor yang ni lah. Ni resistance, ni support. Trend line, bullish trend line, bearish trend line. So kita perlu, kalau ni kita akan sideway lah. So expected ini adalah consider bullish untuk price breakout more higher ke atas. So itu adalah untuk Ethereum. Kemudian Algo, Polygon, Algo. So Algo kita monitor macam kan, Algo masih di harga bottom. Ni harga masih di harga bottom. So kalau siapa nak invest untuk long term silakan, tak ada masalah. Untuk tu tak ada invest lah. Tapi kalau ikutkan di Algo ni harga opening dia atas ni, kalau ikutkan 82 tak salah tu. Kalau berdasarkan tu check lah. Tapi berdasarkan harga bottom ni consider harga bottom. Kalau anda invest untuk long term boleh, tapi tak menggarantikan dia boleh naik lagi. Tapi at least anda boleh buy di harga bottom. So kita ada monitor support ni, resistance ni. Ini adalah support, so best buy. So naik breakout resistance ni, at least kita boleh pergi ke 1.6 dalam 82 sen. Dan kita ada major resistance kita dalam $2. So untuk di Algo ni expectation untuk ni dia chart dia sama seperti macam chart di SRP. So untuk jangkaan untuk kuartal circle kali ni adalah Algo return balik ke kawasan resistance. Ini aja dalam $2. Kemudian kita akan bearish. Next circle nanti baru kita ada potential untuk breakout untuk naik atas. Seperti mana pergerakan SRP yang dibuat tahun ni. So itu adalah jangkaan tu lah untuk dianggap tu. Teknikal dia sama macam teknikal di SRP dulu. So itu Algo red. Tu mungkin next circle Algo akan invest di Algo lah. So itu adalah Algo, Polygon. Sekejap pun ni tu tengok dekat mana. Okay. Ini adalah Polygon. Chat dia agak banyak sikit daripada awal. So ini yang tu monitor. Kita pergi ke daily. So RSI lah satu kita monitor ini. Lower dia price, lower ada RSI. So best buy untuk seperti mana signal sebelum ni. So kita siapa yang dah buy kawasan ni tanya. Now hanya menunggu je lah. Ini kawasan buy. So now menunggu aja naik. So siapa yang sedang kata ada position kat bawah ni macam tu lah. Anda dah beli di kawasan yang betul. So now tunggu dia pump je lah. Macam ni. Tunggu dia pump je di kawasan ni. So price dah naik pun tu kita akan tunggu saja untuk the next pump dia. RSI di daily pun berada oversold. Stock RSI berada oversold. RSI berada above 50. So momentum dia adalah untuk naik lah.
Tinggi mana tak pasti, tapi itu consider naik, pergerakan untuk naik. So suara Zoom mungkin tak jelas sikit ni, tak apa-apa. Suara tekak tu pun tak apa-apa, nak okey. PARCLULT. Tu tak rasa tu pernah review coin ni. Oh pernah. Okay. Tu harga dia, okay, untuk tengok chart ni, harga dia dah start below harga opening. So sebelum ni below opening regain balik. So ni drop lagi below. So tu tak rasa untuk kali ni adalah dia punya fundamental dia good. So anda boleh tengok je fundamental dia, apa yang menyebabkan jatuh. Iaitu jatuh bawah ni mungkin fundamental tu short term, naik balik. Now dia jatuh, mungkin contoh mungkin kena hack ke, kena okey, lepas tu kena hack kali kedua. Nampak orang dah hilang keyakinan dah. Kalau kena hack kali pertama boleh gagal lagi. Kemudian maaf kan, kena hack kali kedua, mungkin orang dah kata tak percayalah, macam tu. Tapi apapun, itu adalah contoh. Tu anda boleh kaji tengok fundamental. Tapi berdasarkan ni, kalau dah jatuh dua kali macam ni, expectation dia punya fundamental tak berapa cantik lah untuk long term. So itu adalah dia punya masalah untuk PRSL. Berdasarkan teknikal ni tak cantik lah. So untuk regain balik, tengok RSI kita dah oversold, regain sampai overbought, tapi dia tak mampu untuk clear pun low yang sebelum ni ada. Masih lagi below, consider below lah. So expected boleh price drop lagi below. So macam cakapkan tadi, tengok balik fundamental dia, apa punca dia drop bawah ni. Akan ada and quite negative news yang untuk coin ni, tapi anda perlu nilai lah negative news. So sama ada di effect untuk short term atau long term. Tapi berdasarkan ni, tu jangkakan dia effect untuk long term. So itu adalah PRCL. Next comment, launch orang nak sebut pun tak pandai. Okay, so tak rasa tu pernah review coin ni. Coin ni dah naik banyak. So kalau anda ada buy di bawah ni, price dah profit, anda take lah profit. At least anda ambil lah 50% anda punya current modal tu, ataupun current total anda punya investment tu, take lah 50%. So coin baru, saya tak pasti macam mana. So expected, yang ni nak tengok dia punya data pun macam ni. Ni kalau nak tengokkan last low, ni kita ada support kat kawasan ni, dari test net support lagi jatuh dalam kawasan ni. So kita boleh monitor lah ni 13 sen. Kalau drop below 13 sen, net support ni anda akan react dengan kawasan 7 sen. So consider kat sini kita boleh tengok resistance. Okay, ni resistance. So kalau breakout resistance ni, kita boleh pergi ke 1 posit lah 52 sen. So kalau ni support. Ni support. Dan support tu okey tak buy, RSI tak berada oversold, tak cantik lah. Ni di 4 hours, tapi stop RSI berada oversold. So kalau siapa yang ada buy bawah ni, sarankan untuk anda take profit lah. Kemudian kalau anda nak hold lagi boleh, tapi kalau dia breakout saja below saja ni, kita tak trend line lah. Below saja consider 16 sen, 15 sen. So anda boleh start exit market. Sebab apa? Price expectation akan drop lagi below, dan anda boleh DCA lagi, ambil harga bawah lah lagi. So itu untuk launch tu tak tadi. Apa tu Ni semua coin yang tak rasa tu pernah review. Sama juga yang ini, kalau ikutkan harga below opening, bukan opening, below harga support, last side ni, support dia akan berada kawasan ni. So kita tengok kita ada minor support lah yang ni. Ni support, ada ini support. So price kali react dengan kawasan support. So nak buy ini 4 hours. Kalau nak cantik adalah di daily, tapi daily confirm data dia tak ada lagi, RSI. So kita turun sikit time frame kita di 4 hours. So RSI ni kalau nak buy kat bawah ni, stock RSI berada oversold. Paling cantik adalah kalau price drop, kemudian RSI di 4 hours ni betul-betul berada oversold. Tapi 4 hours pun tak berapa meyakinkan lah untuk long term. 4 hours ni untuk short term saja. So itu antara untuk Shiba lah. So mana-mana resistance, mana dia punya support kan really. Kemudian wall, okay, wall ni tu pernah review. So ni support,
Kita ada support minor. So price dah start naik. So ni 4 hours di daily rasa tak ada lagi. Sama macam chat tadi. Kalau Zoo draw pun because ni support dia akan macam ni. Macam Heba tadi kan. Macam tu lah. So yang ni kita tengok sama juga. Kita dah naik. So consider dia dah regain balik above support 59. So kira momentum dia naik adalah momentum kita berada di kawasan ni lah. So expected untuk kategori dengan resistance. So ini kawasan support. So kalau siapa nak buy ni di daily tak berada oversold langsung. So kalau nak beli juga 4 hours ni macam juga lah. Kalau cantik, paling cantik je ni. Kalau at least 4 hours dapat macam ni cantik lah juga. Ni oversold. Anda tengok price dia kat mana. Price nampak ni. Bottom ni. Price dah right. So kalau nak buy kat kawasan ni sama juga. RSI ni at least kalau cantik anda tunggulah oversold betul-betul baru buy, lebih selamat lah. So itu adalah untuk analisis. So guys, rasa itu sahaja untuk pagi ni. So tekak sudah start pedih lah. So guys, rasa itu sahaja untuk pagi ni. Apapun nanti kiranya ada sebarang update untuk di Bitcoin. Bitcoin ni adalah expectation target untuk naik lagi. So hopefully dia akan terus naik untuk sampai ke kita punya all time high kat 109. Mungkin bagus sikit correction. Kemudian insyaAllah kita akan Zul akan monitorkan nanti. Tengok level-level penting Zul akan share dalam Discord channel. So guys, itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan lain. Jumpa di review. Assalamualaikum. Bye bye.